IPG tu Tawau kan? Ya, betul. Posting ni di mana? Saya posting di pedalaman daerah Sepitang. Pedalaman daerah Sepitang. Pedalaman 3 daerah Sepitang. Jauh kau dengan Tawau tu? Kalau dengan Tawau, jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Balik pada soalan saya tadi, cari dok info tentang sekolah tu, kedudukan semua. Macam mana? Masa saya ngaji dulu, sekolah saya tu memang pernah lecturer sebut. Cara sebut antara sekolah yang jauh-jauh lah. Di Peraman Sabah. Di Sabah sekolah antara sekolah yang jauh. Jadi cuma kita tak tahu keadaan dia lagu mana. Kemudian semasa saya habis graduate cuti umur tu, saya ada kenal seorang pegawai di maktab saya dulu. Dia pegawai guna sama kan. Tapi dia dah pindah awal, dia pindah ke Kementerian Kesihatan. Jadi kebetulan nak jadi ceritanya, di Facebook dia saya tengok dia pergi ke sekolah saya kampung tu. Saya tak sebut lagi tak nama sekolah tak? Ada lagi tak lagi? Boleh nak sebut ke? Boleh. Dia pergi ke ni. Saya pedalaman SK Lompasia. Lompasia macam pernah dengar Lompasia ni. Dia famous jugalah Lompasia ni. Famous dengan jauh ke dalam lah saya rasa. Jauh dan tempat pelancongan.